Come on boy. Assalamualaikum guys. Bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful channel. Let's get this video rolling. Kita berdiri dulu. Wow. Okey guys, inilah dia Yamaha Tenere 700 2026 versi terbaru ni guys. Oi, dia punya nembal. Oh, power dia just nice. Engine CP2 crossplane 2 silinder 698cc, menghasilkan kuasa lebih kurang dalam 73 HP dan juga 68 Nm of torque. Inilah dia Yamaha Tenere 2026. Kalau korang tengok warna dia, saya minat betul lah dengan warna biru ni. Okey, turun kaki guys. Aja. Oh, ride by wire Okey, untuk Yamaha Tenere 2026 ni apa saja yang baru? Di antaranya adalah dia punya warna ni. Kalau korang tengok, standard package pun dah datang dengan warna typical Yamaha punya design lah, ataupun motif Kenny Robert kan, motif-motif Kenny Robert. Tapi yang ni warna biru dengan meter baru. Nampak meter dia 6.3 inch TFT meter full color, yang mana meter dia dulu, kalau tengok dulu dia punya meter straight and lurus je. Yang ni dia ada sikit shape kat tepi ni, memang cun lah. Paling penting sekali untuk motor-motor adventure ni, of course kita nak mudah kalau kita nak turn off kita punya ABS. Jadinya dia dah ada button ABS kat sini yang korang boleh off, tekan sahaja. Motor tinggi guys 870mm Saya jengkit nampak ni, sebab dia pakai rim 21 inch dekat depan, 18 inch dekat belakang. Memang motor-motor adventure ni memang tinggi lah. So berat dia ni ringan, 208 kilo sahaja. Oh, power dia sedap guys. So kalau motor-motor adventure, kalau main off-road ni, dia memang pick up dia nak kena kuat dah satu. Lepas tu dia tak ada macam linear kat bawah tau. Dia RPM bawah tu dia dah bagi kuat dah, dia dah bagi power kan. Jadi korang buka je dia bagi, korang buka je dia bagi. Sesuai kalau kita nak masuk off-road, nak masuk jalan-jalan tanah susah kan, apa semua kan. Jadi dia akan bagi power dekat bawah tu. So inilah dia kelebihan Tenere 700 CP2 ni, engine crossplane ni guys. Dia ada USB port kat sini, yang ni type C untuk korang charging dan sebagainya. Motor ni bukan saja sesuai untuk off-road, tapi sesuai untuk long distance juga sebenarnya. Sebab riding position dia bagi saya quite selesa sebenarnya, sebab dia menegak semua kan. Lepas tu kat sini kalau korang nak letak korang punya GPS dan sebagainya kan, boleh. Nice, saya suka color dia. Pick up. Motor ni dia tak ada quick shifter, tapi sebenarnya dia dah ready lah kalau korang nak masuk quick shifter asing lah. Maksudnya dia tak ready, tapi kalau masuk dalam sistem dia ada tau quick shifter punya mode kat sana, di mana korang boleh on boleh off. Tapi untuk package ni dia tak datang sekali lah, maksudnya korang kena tambah asing sebenarnya. Tapi tak tahulah kat luar negara dia ada ke tak, tapi kat Malaysia ni memang tak datang sekali. Tengok lembut tu. Fork dia USD fork color gold, yang travel dia sangat-sangat panjang kan. So saya difahamkan juga oleh member-member yang dah test motor ni, dia kata motor ni boleh pergi 200 km sejam tanpa goyang tau, dia orang kata lah. Saya belum test lagi, not sure. Untuk Yamaha Tenere ni, saya pernah test ride dekat off-road, masa ada test ride Jom Carnival Jam Blue kat Johor dulu, test light off-road lah. So apa yang saya rasa tau, untuk Tenere ni macam mana kata, dia memang build untuk off-road sebenarnya. Sebab sebenarnya kalau kita yang tak ada pengalaman masuk off-road kan, kalau kita bawa dia dekat jalan tanah, dia senang tergelincir tau. Bila masuk ke tanah, dia tergelincir, tapi dia macam tendang ke atas balik tau. Dia ada satu macam center balance di mana bila saya ride tu kan masuk jalan tanah kan, lepas tu masuk pula jalan tanah lembut dengan belecak semua, motor dah macam ni tau, tapi dia secara automatik dia akan tendang balik, bagi berdiri balik tau. Mungkin antara salah satu faktor motor ni diminati lah untuk off-road ni sebenarnya kan. Kalau saya nak compare dengan motosikal lain yang pernah saya bawa masuk off-road, dia kalau tergelincir lah, jatuh lah macam tu kan. Tapi yang ni dia macam dia tendang balik. Kita yang newbie ni pun kita boleh adapt lah dengan dia punya, kita boleh cepat belajar lah orang kata kan.
Op, sorry. Tak laju sangat, bahaya. Motor. Nice, pick up dia sedap lah. Puluh 3 HP ya guys 200 dapat ni confirm. Tapi motor-motor macam ni tak sesuai untuk kita top speed sebab dia tinggi apa semua kan. Lepas tu rintangan angin pun kalau tengok dia pun pendek je dia punya windshield. Windshield dia pun bukan adjustable memang fix kat situ lah. Ini adalah dia punya signature ataupun trademark untuk Yamaha Tenere ni. Saya dah test ride malam tau, dia punya lampu terang gila. Lampu dia terang gila Kalau high beam, oh lagi terang. Serius. Dia punya RPM naik kejap je. Pam macam tu kan. Semat dah guys, semat. Seat dia flat. Somehow saya rasa walaupun seat dia flat tapi dia ada rasa lembut sikit. Sebab motor-motor konsep adventure ni seat dia memang bukan jenis yang lembut lah senang ceritanya. Sebab dia memang untuk off-road kan. Padu guys. Ikat dia melambung-lambung. Mantap habis. Kurang dia tak ada quick shifter lah. Kalau ada quick shifter sedap sikit. Tu je bagi saya kekurangan dia. Ikat dia oi. Seram tu. Walhal TCS tengah on ni. Tapi TCS dia pun ada level juga. Sama ada korang nak paling sensitif ataupun nak kurangkan pun boleh. Level dia punya kata apa? Sensitivity dia lah. So untuk standard ni korang akan dapat tayar Scorpion Pirelli Scorpion. Tayar ni memang dual purpose lah, tapi dia more kepada off-road dalam 60-70%. Lagi 30% sebenarnya on-road. Dan motor untuk tayar ni sebenarnya dia tak sesuai untuk top speed lebih dari 200. Dia paling tinggi pun dalam 19 200 tu pun seram-seram lah untuk tayar Pirelli ni kan. Jadi kena hati-hati sikit lah. Kelebihan motor tinggi ni, jadi bila korang masuk dekat jalan-jalan jam macam ni, so korang tak payah risau dengan korang punya handle lah. Sebab handle dia, kebanyakan kereta dia bawah daripada handle motor ni lah. Jadi korang boleh menyelinap dengan senang, ataupun korang boleh maneuver dia dengan senang lah. Tak perlu risau terkena side mirror kereta. Melainkan orang tu pakai kereta SUV yang tinggi, MPV yang tinggi, mungkin sama level lah. Tapi mostly memang semua kereta bawah daripada dia. Mantap sekali guys. Kali ni kita ride off-road. Kita tengok performance dia macam mana. Jom kita layan. Let's go. So kita ride off-road. Pertama sekali kita kena buat, kita turn off TCS, baru sedap sikit. Lepas tu ABS pun, ABS sebenarnya kita boleh off kat sini pun boleh juga, tekan je button tu. So saya tekan rear off sajalah, depan saya masih lagi menggunakan ABS lah. Okay. Motor ni memang tinggi lah Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sini. Oi. Alamak. Macam mana ni guys? Mantap. Jom kita sliding. Yeah. Kita masuk on road pula guys.
Nice. Memang stable gila motor ni. Stable je kan. Nice. Jalan tak rata guys. It's okay. Rim 21 inch. Power dia mantap. So kita punya apa nama? Kita punya badan tak boleh keras kena lembut. Ikut dia punya balancing tu. Nice. Woohoo. Oh, mantap. So itulah dia guys, ride Tenere 700 2026 ni. Memang sangat-sangat fun. Stamina lah kena jaga. Power dia pun mencanak. Nice. So that's it. Bye dan assalamualaikum. See ya.